Rasa bubble. Caramel bubble. Mana dia? Ni coklat caramel. Jangan lupa subscribe YouTube saya, Amani Zahira. Okey. Hai kawan-kawan. Welcome back to Amani Zahira channel. Kita baru balik dari pantai. Muka hitam. Kita nak buat apa hari ni, Amani? Kita nak buat hadiah misteri. Hadiah misteri bahagian 1. Mula-mula kita ada oleh-oleh baju twins Aisyah Medina. Hadiah misteri bahagian 2. Bahagian 2 punya hadiah ialah coklat. Ni beli dari Langkawi yang kat Langkawi. Dalam ni siapa Langkawi? Kenapa nak ada banyak coklat dekat dalam beg ni? Nak bagi Aisyah Arisha, nak bagi Sasa Sarah, bagi Sofia. Kakak Zidarwan lah. Biarlah. Kakak Ain, Kakak Pika, Ziran, Kakak Hidayah, Abang Kikeh, Abang Faiz tak payahlah. Dah gemuk dah cukup gemuk dah tu. Faiz, jap ni apa benda ni? Oleh misteri bahagian 2. Wah, Pepero. Chocobos. Coklat dia dulu. Mesti nak bagi Aisyah Arisha seorang satu. Oleh yang misteri bahagian 3 ialah coklat kisses. Dia ada elemen kat dalam dia. Ni kat coklat M&M. Kita ada lipstick dapat dari rumah tepi pantai. Kopi. Kita ada sugar. Okey, lepas tu kita ada creamer. Kita buka M&M. Kita nak rasa dulu. Kita rasa dulu sedap. Wow. Dalam beg ni ada coklat. Banyak. Buka. Wow. Ada coklat nougat. Ada kisses yang almond. Kita ada nougat juga. Ferrero Rocher. Kita ada Magnum. Kita ada Dai. Kita ada kisses. Hey, apa pasal korang diam? Ha? Macam ayam berak kampung? Why? Come on. Mulakan. Kawan-kawan, ni lah kita punya oleh-oleh coklat dari Langkawi. Saya so excited. Yang pertama kita dapat Pepero. Yang ni yang satu kotak yang ni yang dah ada. Ni Buno, ni Kinder Chocobon. Kita punya Daim, M&M, Ferrero Rocher, Magnum, Nougat. Okey. Ni je yang saya ada. Kembali ke Amani punya. Okey, kita ada Magnum, Pepero, Buno, Oreo Kisses, Oreo dari tak beli yang besar sebab yang besar RM18.20. Okay, ni Kisses. Ni milk chocolate elemen punya. Semua ni kita nak bagi Sasa, Zara, Sofia. Sofia dia pelak tau tapi dia boleh lah makan. Hakim mana boleh, dia kan tak ada gigi. Yang ada lah. Dia dah ada banyak dah. Dah ada banyak dah. Geli. Kawan-kawan, kita nak buka satu-satu dulu. Rira punya. Nak rasa sekali. Amani punya tak boleh buka yang coklat dari buat dia cair. Boleh buka yang kisses punya. Mula-mula kita buka M&M dulu. Pusing baru boleh. Boleh main. Mama power. Kita nak buka Chocobon tu dulu. Sedapnya bau. Tengok ni. Sedapnya. Okay. Kakak masih tekan. Kakak dah ada satu. Kita beli coklat Chocobos. Tengok dia punya feeling dia. Ada elemen. Wow. Okay, so kita nak tiba. Okay, ni Amani punya pula. Okay, kita nak buka Buno. Nah, satu.
Ambil satu je. Sakitnya tu di sini. Sakitnya tu di sini di dalam hatiku. Tarik je. Tarik. Pusing je. Pusing je. Ceduk lah. Kita makan. Kita rasa dulu. Kita rasa dulu. Itu kan pernah makan. Yang kau kobar. Next, kita akan buka Ferrero Rocher. Wow. Okay, buka belakang ni. Sampai ni letak tepi dulu. Macam kita. Wah, cermin. Sedap ke tak Ferrero Rocher? Tapi Ferrero Rocher pun pernah makan lah. Nugget dengan Pepper pun pernah makan lah. Macam cupcake kan. Nampak ni dia punya stiker. Okay, masa kita rasa. Yang ketiga ni nak buka Kisses. Kenyang nanti kau. Sangat sedap. Jangan lupa subscribe channel Amani Zahira. Kalau begitu komen lah. Tak ada mau. Sebelum tu kami nak cerita special masa main di swimming pool. Jumpa peminat YouTube dekat Langkawi. Dia orang ni pada Melaka. Kawan-kawan nak tahu, dia nak ambil gambar kat sana. Dia orang ambil gambar dengan kita. Ayah dia tanya, ni siapa? Zahira. Ini siapa? Amani. Ada yang ambil gambar kami. Komen kat bawah. Kalau dah komen kat bawah, orang akan bagi hadiah gift Smiggle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau nak dapatkan hadiah tu, buat kena komen. Yalah, bye-bye. Subscribe dulu. Sayang awak. Jangan lupa sayang Allah. Sayang ibu. Sayang ayah. Sayang semua. Dan sayang Nabi. Atuk nenek. Malaikat. Bye-bye. Rasa bubble. Dia remote bubble. Mana dia? Ni coklat dia remote. Kita nak yang ni. Kita nak yang ni. Kita nak yang ni. Nyam, nyam. Kena letak apa ni?